Lampu ni serius, murah je. Jomlah kita try tengok lampu murah ni pergi macam mana. Ada dua jenis pencahayaan. Bahagian atas, bahagian bawah. Contoh ini bahagian atas dia. Atas level 2. Ini dia geng. Atas level 3. Tutup, buka. Tutup, buka. Bahagian bawah level yang pertama sangat cerah. Bahagian bawah level yang kedua sederhana cerah. Bahagian bawah level yang keempat warna kuning terpaling cerah. Bahagian bawah level yang kelima lampu kuning sederhana cerah. Bahagian bawah level yang keenam warna kuning paling malap. Dan body dia glow in the dark. Bukan main meriah lagi. Klip body dia pula jenis yang dua side. Artinya kita boleh masuk daripada sini ataupun masuk daripada sini. Dia kata bahagian belakang ni magnetik. Kita try. Okey, terbukti memang magnetik. Barang ni pendapat kau okey ke tak? Kalau kau tanya aku, ikhlas lah ya. Untuk sebuah barang yang harga dia tak sampai RM20. Janganlah disamakan yang ini dengan yang ini.